Okay, untuk app dia pakai Smart BMS. Dia akan keluar paparan macam ni, Smart BMS. Dan ini kita guna single cell. Dan untuk Bluetooth dia akan keluar macam ni lah nombor dia ni. Ini aku dah charge dah. Okay, boleh tengok sini voltage dia 57.5 volt. Jadi aku charge tak sampai 58.58 pun. Okay, tapi contoh kalau aku charge dia akan keluar current kat sini. Berapa M yang masuk. Okay, contoh dia aku charge. Aku tunjukkan kalau aku charge dia akan masuk. Okay. Itu kadang dia 1.3M. Sekarang aku tengah charge dengan 1.3M. Okay, kemudian dia ada suhu semua lah. T1 dengan T2 27 darjah Celsius. BMS ni ada suhu, temperature sensor. Kemudian yang ni keluar 14 string. Sebelum ni dia keluar 10 string. Dia keluar 10 string. Jadi aku pening juga macam mana nak setting yang 14. Nanti aku tunjuk macam mana dia untuk setting 14 ni. Jadi lepas aku dah sambung, ada setting untuk 14 string, yang 14 ni tak keluar. Dia keluar kosong. Sebabnya satu kabel tadi aku tak sambung dengan yang B+ dengan B+ kan, warna biru tadi kan, B+. Okey, untuk setting kita boleh pergi dekat parameter setting ni. Ini status setting. Ini parameter setting. Untuk parameter setting ni dia ada beberapa options ni. Protection parameter, cell characteristic yang atas ni, collect board setting, temperature protection, parameter setting. Okey, protection setting ni untuk bahagian protection saja. Ini dia ada single cell volt high. Contohnya kalau satu sel tu dah sampai 4.15 dia akan cut off lah. Okey, single cell voltage. Untuk low voltage 2.82. Kalau dia bawah daripada 2.82 automatic output akan discharge lah. Okey, some protect, some volt high protect. Yang ni kalau kita letakkan 42. Okey, password dia 123456 yang defaultnya. Kalau kita letak dekat 40, dekat display ya, kalau aku letak 42 ya, aku letak parameter setting dan aku restart. Kita tengok apa jadi. Masih lagi keluar ni. Okey, dekat status display. Kemudian ini dah keluar 14. Okey, kalau letakkan 10. Okey, 10, tapi sini dia masih keluar 14. Kita restart dulu, pergi kat parameter setting. Ini kat parameter setting, restart. Kita masuk balik. Voltage dia kita masuk balik sini. Voltage dia 41.4 dan string dia akan jadi 10. Yang asalnya string dia jadi 10 macam ni lah. Jadi untuk dapatkan balik yang 14 tadi, sebab aku pening kan, first time guna yang BMS macam ni, keluar 10 macam ni. Jadi untuk keluar 10, kita kalau pergi dekat parameter setting dekat bahagian collect box setting ni, kalau kita letak 14 dia akan jadi error 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini boleh.
Boleh pula. Dia keluar 14 boleh. Sebab yang sebelum ni aku setting yang 14 ni tak boleh. Tapi aku restart dia dapat lah. Okey, untuk maksimum kita setting dekat 48. Jika automatik bila charge 58 dia akan cut off. Tengok status display. Sekarang ni voltage 57.7 volt. Aku charge dengan 59. Okay, aku naikkan sampai 60. Oh, ni dah. Oh, dia dah cut off lah. Charging dah tak masuk. Okay, charging dah tak masuk. Kalau tengok sini, current dia dah jadi kosong. Okay, current dia jadi kosong sebab dia dah cut off ni. Cut off sebab apa? Sebab kalau tengok high, mungkin dia sampai 4.15 untuk satu sel tu dah sampai 4.15. Cuba kita letakkan 4.2. Okey, letakkan 4.2 setup. Yang ni kita letakkan 58.8. Okey, tengok di charging, dia charge. Okey, sekarang ni dia charge 0.2 M. Okey, voltage 57. Check tengok start cell. Sebab aku setting 4.2. Jadi dia tak cut off lagi lah. Jadi untuk jaga bateri, kita kena setting untuk parameter setting, jangan letak maksimum lah. Okay, kita letak 4 saja. Dan charging maksimum ni kita darab 4.2 darab dengan 4 8. Ada 4.2. Kita letak dulu. Maksimum untuk setiap sel tu 4 volt. 4 volt darab dengan 14 string. Okay, maksimum kita letak 56 saja. Okay. Lagi apa lagi? Some low voltage ni untuk low voltage 2.82 sehingga sel 2.82 darab dengan 14. 2.82 contoh darab dengan 14. Dia akan protect pada 39. Aku tak nak letak 2.82, aku nak letakkan 3 dengan 14. Tak 42 lah. Okay, 42 dan 42. Charging voltage over current protect 2M. Biasanya charger kita pakai 2M. Tetap lebih sikit, 2.8. Discharge over current aku letakkan ni, boleh setting maksimum dia boleh sampai 40. Discharge over current protect 30. Biasa berskala elektrik tu dia 17 paling maksimum. Kita letak 25. Okay, kalau lebih 25 dia akan cut off. Ok, karakteristik rated capacity. Bateri kapasiti yang kita letak ni berapa AH. Okay, kalau 12 AH letak 12 AH. Yang lain balancing nanti tak. Okay, buat temperature number, ada 2 sensor. Temperature kita boleh set juga temperature untuk protection. Berapa dah Celsius. Dekat sini kita boleh setting sini, kita ada charge tu, kita boleh on charge switch. Sekarang ni dah invalid sebabnya dia dah sampai limit dia yang kita setting tadi. Tak ada. Jadi untuk discharge, bila kita tekan discharge ni, output tak keluar.
Kalau tengah naik basikal tu dia off lah. Okay, kita on balik untuk discharge. Okay, off dulu lah. Ini kita tak pakai lagi. Nanti kita dah pasang, nanti kita akan on kan. Okay, itu saja perkongsian untuk BMS bateri ni dan juga setting-setting yang ada dekat apps untuk Dali BMS. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.